Assalamualaikum. Hai. Okey, kali ni kita nak masak spaghetti mushroom chicken carbonara. Okey, kat sini kita ada bawang-bawang yang kita dah iris, satu bawang Holland dan bawang putih. Okey, lepas tu kita tunggu dia punya spaghetti nak bagi masak dulu. Okey, inilah dia. Okey, ayam cendawan dalam bahasa Melayunya, ayam cendawan berkrimi. Okey, so kita tumis dulu dia punya bawang Holland dan juga bawang putih. Okey, selepas tu baru kita masukkan kita punya ayam cendawan ini by Prego. Okey, kita masukkan. Okey, tengok kat situ. Okey, dia memang itulah texture dia. Okey, so kita kacau-kacau dia. Okey, kalau rasa agak kurang berkuah tu, okey, kita boleh tambah kuah dia sekejap lagi. Okey, so lepas tu kita tengok dalam tin tu kan, nanti kita isi air panas. So kita kacau-kacaukan dia bagi sebati dulu. Okey, lepas tu nanti kita akan jadikan dia punya kuah. Okey, lepas tu kita akan kacau dia kembali. Okey, kacau sehinggalah dia kuah dia tu sama rata dan sebati. Okey, tengok dia punya texture dia. Walaupun kita letak dia punya kuah, lepas tu kita letak black pepper sedikit ataupun lada hitam. Okey, nak bagi pedas-pedas sikit gitulah. Okey, sebab ni black pepper ni tak pedas sangat, so bolehlah anak-anak makan pun tak apa. Okey, so lepas tu kita akan kacau-kacaukan dia semula. Okey, kita kacau-kacaukan dia sebati. Okey, kemudian kita dah boleh angkat kita punya spaghetti tadi. Okey, memang dah angkat dah. Lepas tu tengok dia punya spaghetti punya dia punya kenyal-kenyal dia, betul elok masak dia. Okey, lepas tu kita masuklah sikit kiub pati ayam ni baik Adobe. Okey, kita letak sikit-sikit nak bagi dia rasa lah. Okey, lepas tu korang jangan lupa letak dia punya sekali yang kuah air spaghetti tadi. So kita dah siap, kita tuangkan saja. Okey, kuah kita dah siap dah. Wow, tengok dia tu marvelous korang. Memang sedap dia orang. Okey, senang je, semudah ABC. Korang dah tak ada bahan lain, jangan risau. Kat dalam kuah tu memang dia dah ada cendawan apa semua ayam. Okey, ayam ni halus-halus lah, tak adalah besar-besar. Okey, lepas tu kita just tumis-tumis dia punya bawang-bawang. Okey, lepas tu tengoklah hasilnya. Ya Allah, sedapnya korang. Okey, korang pun boleh cuba dia kat rumah. Okey, memang sedap dah. Okey, simple je sebab saya tak ada sauces, tak ada ayam tu. Just guna je Prego ayam cendawan ala-ala carbonara gitu. Memang sedap korang. Baik, jumpa di rumah. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye bye.